148 Hijri secara tidak langsung, dalam sedar tak sedar kita semakin menginjak bertambah usia dan hayat kita, dan sedar tak sedar berkuranglah tempoh hayat kita di atas muka bumi ini. Berikanlah sangatlah berharga untuk kita sama-sama manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan majlis kepada moderator kita, ingin saya menjemputkan kedua-dua panel kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz untuk duduk di pentas utama, dan juga moderator kita Cik Nur Hashimah. Ingin saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk duduk di pentas. يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kini tiba masa yang kita nantikan, yaitu acara kemuncak kita pada malam ini, yaitu Forum Al-Hijrah, yang akan mengupaskan satu tajuk yang cukup signifikan dan dekat di hati kita, yaitu sejauh manakah syiar Islam berkembang masa kini dengan perkembangan global. Jadi untuk mengendalikan forum kita pada malam ini, saya dengan penuh takzim dan sukacitanya menyerahkan majlis kepada Cik Nur Hashimah selaku yang diberi tugas sebagai tindakan selaku moderator kita pada malam ini bersama ahli panel kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah ruah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama menghadiri forum pada malam ini. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Saiful Anwar bin Muhammad Nabi, Pegawai Agama di Pejabat Agama Batalion Pertama Perubatan Kem Muara Tuam, para jawatan kuasa Surau Nur Iman, para tetamu jemputan serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita memulakan forum, marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 74, di mana ia mengatakan, dan orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan mereka, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ayat ini menunjukkan bahawa hijrah bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Penghijrahan merupakan satu perkembangan teknologi ke arah yang lebih baik demi menegakkan agama Allah. Dan ini juga membuka ruang baharu untuk syiar Islam berkembang ke seluruh dunia. Okey, untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti forum yang bertajuk sejauh mana syiar Islam berkembang masa kini dengan perkembangan global. Terlebih dahulu, sebelum saya melambungkan soalan kepada panelis kita pada malam ini, saya ingin memberi ruang kepada Ustaz untuk memperkenalkan diri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang bersemangat tadi, dan juga kepada moderator kita, AJK masjid, pengurusi masjid ataupun surau Nur Iman, ketua kaum,
AJK kawasan, seterusnya muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pengenalan diri, saya ni nama diberi Saiful Anwar bin Muhammad Nawi, berasal daripada bumi Kelantan. 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 Saya sudah berkahwin dan juga mempunyai 3 orang anak. Alhamdulillah tahun lepas saya dipostingkan daripada Regimen Semboyan Division ke-4 Infanteri Kuala Kubu Baru ke Batalion Pertama Perbatan 28 hari bulan 3 2025. Hari pertama saya menjejakkan kaki ke bumi Sarawak ni, dan kami boleh kelakar Sarawak sikit-sikit. Tapi tak berapa nak pandai lagi, insya-Allah. Cuba belajar dan mudah-mudahan kita mengharapkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat faham apa yang saya nak cakap. Biasalah saya ni kalau bercakap bahasa Malaysia maju slow sikit. Kalau kena Kelantan, beres, tak ada masalah. Jadi begitulah. Perjalanan saya baru servis dalam Angkatan Tentera Malaysia ni. InsyaAllah tahun hadapan saya akan sambung 21. Tahun hadapan saya akan sambung 21. Saya, alhamdulillah seronok berada di bumi Sarawak ni. Bila mana kita dengar kata, oh letih lah di Sarawak jauh, tidak. Begitu juga kita hijrah daripada bumi Kelantan ke bumi Sarawak. Itulah yang mengajarkan kita. Sebab tu Nabi suruh kita berhijrah. Sebab apa? Memang kita berhijrah, kita akan kenal apa yang ada pada Sarawak ni. Kita kenal apa itu Padawan, kita kenal apa itu Bidayuh, kita tahu apa itu adat, apa itu perangai-perangai orang sini. Lebih kurang sama saja. Sama saja. Sebab kita ni satu rumpun, tak lain, tak bukan. Kita ni sama saja. Dan di sini alhamdulillah banyak perkara yang kita boleh belajar. Saya lah terutama sekali berkaitan dengan banyaklah boleh makan mi kodok. Mi kodok banyak Lepas tu baru ni saya berjalan ke mana? Habis ada raya haji, raya kurban, saya berjalan ke Sabah. 29 jam daripada Kuching ke Kundasang. Tu perjalanan dia 29 jam. Tengok macam mana. Sini alhamdulillah tak betul. Tu semua nak berjalan tu. Tak ada betul. Kalau tuan-tuan macam yang pernah berkhidmat ni, sebenarnya sana jalan sikit saja RM2, berjalan sikit saja RM3. Kalau minyak RM50, tol RM30. Jadi RM80. Kalau kat sini RM50 tu sekadar minyak saja, tak perlu bayar tol. Jadi saya pertama sekali terima kasih saya ucap terima kasih kepada semua sekali penduduk yang berada di kawasan Landai ini, terutama Surau Nur Iman kalau sudah jemput saya, dan juga tolonglah bagi bimbingan dan juga tunjuk ajar kepada saya, sebab saya ini masih lagi muda. Wallahu a'lam. Baiklah, kita akan memulakan pusingan pertama. Soalan pertama yang saya nak tanya Ustaz, jika kita melihat perkembangan teknologi dan media sosial, contohnya macam TikTok, Facebook, dan yang paling terkini ni kita ada AI, Artificial Intelligence. Jadi sejauh manakah ia membantu perkembangan syiar Islam berbanding kaedah dakwah tradisional suatu ketika dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator majlis. Hari ini kita berada dalam satu zaman yang moden. Bila mana kita berada dalam satu zaman yang moden, maka kita kena apa kata Nabi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa juga kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kita tak boleh banding dengan zaman dahulu. Dahulu tak ada kereta, dahulu tak ada TikTok, dahulu tak ada Instagram. Maka dahulunya kita kena tahu susah untuk mendapatkan ilmu agama berbanding pada hari ini. Jadi antara cara untuk kita kembangkan syiar. Apa itu syiar? Syiar adalah satu benda, contohnya dengan laungan azan. Laungan azan ini merupakan syiar untuk apa? Membangkitkan rasa kesedaran kita, untuk membangkitkan rohani kita untuk datang ke masjid. Maka selain daripada syiar-syiar tersebut, ada lagi benda yang terlalu moden yang telah pun diperhalusi pada hari ini. Adakah salah kita bermain dengan Facebook? Adakah salah kita bermain dengan TikTok? Adakah salah kita main Instagram? Tak salah. Yang salah bila mana kita ni lama. Sebab itulah dia katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kita lebih tahu. Maknanya anak-anak hari ini
tidak sama dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau anak-anak zaman dahulu pakai pitayam, anak-anak hari ini tekan saja space sudah menyala lampu. Kalau anak-anak zaman dahulu pakai 3310, anak-anak pada hari ini walaupun baru berada di tingkatan 2, tingkatan 3 sudah ada telefon masing-masing. Maka perkembangan ini sebenarnya memberikan impact yang positif sekiranya kita gunakan pada jalan yang betul. Contohnya dengan aplikasi TikTok AI yang terbaru ini. Dengan aplikasi TikTok mudah untuk kita mengembangkan dakwah, untuk kita mengembangkan medium dakwah supaya sampai kepada mad'u. Siapakah mad'u ini? Mad'u adalah sasaran dakwah. Maka kalau hari itu, kalau kita contohnya, kalau dalam tentera dia sedang bertugas nak pergi ke masjid, tentu tak boleh. Dia boleh dengar melalui TikTok. Kalau kita yang sedang bekerja, nak pergi ke masjid tak boleh disebabkan apa? Disebabkan kita bekerja. Kalau kita lari daripada kerja kita, tak dapat gaji. Jadi antara aplikasi untuk kita mengembangkan dakwah hari ini yang begitu pesat iaitu TikTok. Kenapa dia? Semua daripada kita hari ini, saya rasa 100% kan ada dalam TikTok. Ada dalam TikTok. Semua dah. Baik daripada yang sekecil-kecil, sekecil-kecil manusia sehingga tua-tua manusia. Semua ada aplikasi TikTok. Maka adakah ini memberi impact positif? Ya. Sebab apa dia? Bila mana disampaikan satu ayat, Nabi kata ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kalau kita berjumpa seorang demi seorang susah. Kadang-kadang kita nak dengar nasihat satu orang dengan satu orang susah. Contohnya, orang tabligh mai jumpa kita. Nampak jauh-jauh lagi pakai baju putih. Lari. Saya cakap, kalau cakap, lari. Kita dah lari. Tutup pintu. Assalamualaikum. Abang kita tahu kat dia, ayah tak ada kat rumah. Nampak tak? Kita bagi tahu dia, ayah tak ada kat rumah. Maka, benda sebab itu tidak memberi kesan sebenarnya. Tabligh menyampaikan, kena sampaikan. Maka penyampaian hari ini boleh diberi melalui aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, AI dan sebagainya. Maka ianya adalah memberi impact yang positif. Dan kalau kita kata ianya memberi sesuatu yang lalu, ianya bergantung pada individu. Kalau kita cari perkara-perkara yang negatif, kalau kita cari perkara-perkara yang ke arah maksiat, maka kita akan dapat maksiat. Kalau kita cari contohnya kemarin ada 2 orang tentera yang meninggal, maka kita akan baca, apakah yang perlu kita buat bila mana berlakunya pengurusan jenazah. Mati dia orang, apa perlu kita buat? Menghafankan, mengebumikan, memandikan, mensolatkan jenazah. Maka perkara sebab itu kita nak tanya, contohnya minta maaf, kita dah berusia, kita nak tanya, kita akan ada rasa malu. Jadi kita boleh tanya dengan apa? Dengan AI. Macam mana nak solat jenazah? AI akan ajak A sampai Z. AI dia akan ajak A sampai Z. Bila mana mati pengurusan jenazah dia akan ajak. Apa dia perlu kita buat? Pertama sekali, tutupkan mulut, tutupkan mata, angkat tangan, letak macam ni. Itulah perkara-perkara yang diajak oleh AI. Sebab itulah aplikasi ini sebenarnya membantu kita dalam meningkatkan syiar Islam. Kalau dulu nak tahu ilmu agama, syiar itu berkembang di surau. Orang nak mari dah surau pagi, petang, siang, malam. Nak mari ke tidak kita? Cuba kita fikir. Tidak akan datang kecuali Tok Bila dan juga Tok Siap ataupun Tok Imam. Yang tu je datang. Yang lain sibuk dengan kerja masing-masing. Salah tak salah? Yang pastinya kehidupan kita kena jalani. Bekerja kita kena bekerja. Tetapi yang diajarkan oleh agama, jangan kita tinggalkan Allah. Ni. Jangan kita tinggalkan Allah. Sebab apa dia? Sebab dengan agama ini, dengan syiar ini, kita sebenarnya dengan telefon ini sebenarnya boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam telefon, pelbagai aplikasi kita boleh masukkan. Antaranya Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan, ayat-ayat yang ibu sekalian. Maka masuklah aplikasi Al-Quran supaya apa dia? Ianya terbekas dalam jiwa kita, dalam membentuk sanubari kita ataupun rohani kita. Macam mana kita nak bentuk hati kita supaya terkesan dengan agama, supaya tidak terkena dengan perkara-perkara maksiat. Maka apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Berapa minit boleh kita?
Tak kira. Sebab moderator tak bagi minit saya, kena ikut minit. Kalau saya bagi 10 minit itu pusingan pertama. Saya kalau moderator bagi minit, saya tak jam. Saya tak jam. Sebab saya kalau setiap susah nak berhenti. Okey, apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salaha al-jasadu kullu. Idza fasadat jasadu kullu. Ada wahya qalbi. Sesungguhnya dalam hati manusia itu, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Bila mana baik daging tersebut, baiklah perangai dia. Bila mana buruk daging tersebut, buruklah perangai dia. Apa dia? Ada wahya qalbi, iaitu hati. Maka hati inilah yang akan memandu kita untuk kita ambil aplikasi itu, sama ada aplikasi yang baik ataupun aplikasi yang tidak baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Jadi daripada penjelasan tersebut, kita dapat faham bahawa dengan adanya teknologi ini, ia boleh memberikan kebaikan sekiranya kita mencari kebaikan tersebut, dan kita juga akan dapat keburukan sekiranya kita akan mencari keburukan. Jadi untuk soalan seterusnya, pada pandangan Ustaz, apakah tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan bahawa syiar Islam terus berkembang dalam masyarakat global pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tanda-tanda ataupun bukti? Kalau kita tengok pada masa dahulu, adik-adik kita dahulu, mak ayah kita dahulu, pertama sekali dari segi pemakaian. Saya tak mahu cerita dekat sini. Contohnya di kampung kita, di kampung saya, di Kelantan. Suatu masa dahulu, macam mana dia memberi impact yang positif kepada kita. Pertama sekali dari segi pemakaian. Contohnya pada waktu dahulu ibu-ibu dia keluar nak membeli ikan, dia hanya memakai kain basahan saja. Apa? Kembang. Dia kembang. Dia berkembang. Apa? Lepas tu dia suka melepok. Bila mana melepok pun dengan pakaian yang dia tidak jaga. Tapi hari ini alhamdulillah, macam mana perkembangan ini memberi impact positif dengan kita punya pemakaian, yang panggil pemakaian Islamik telah pun dijual. Kalau orang perempuan dia tahulah apa itu tudung Khadijah dia, apa itu pakaian yang menutup auratnya. Sekarang hari ini dah ada hijabnya. Adakah itu memberi impact? Sangat-sangat memberi impact. Betul-betul memberi impact. Kalau cuma orang dahulu dia bukan tidak tahu ilmu agama. Bukan orang dahulu dia tidak ada agama, tetapi dia tidak tahu ilmu agama. Disebabkan tidak adanya penghayatan ataupun cara hidup Islam. Hari ini berkembang Islam di Malaysia dengan adanya slot-slot keagamaan. Kalaulah kita tengok dalam radio dekat Sarawak sekalipun, masuk saja waktu azan, disiarkan waktu azan. Dalam radio IKIM sekalipun diajarkan kepada kita Islam kontemporer. Cuma kita kena pilih macam mana diajarkan kepada kita. Perkara paling mudah berkaitan dengan solat. Macam mana kita nak solat jamu? Macam mana kita nak solat jenazah? Macam mana kita nak solat gerhana matahari? Semuanya diajarkan. Nampak tak? Begitu berkembangnya pada hari ini, sehingga semua lapisan masyarakat tertarik dengan agama. Cuma kita jangan tengok kepada perkara yang negatif. Kalau tengok perkara yang negatif terlalu banyak. Sebab itulah cabaran-cabaran pada hari ini untuk kita menyebarkan ataupun menyebarkan luas berkaitan dengan agama ini terlalu banyak. Sebab apa dia? Dengan telefon sebenarnya menjadi penghalang kepada kita. Kalau semalam saya mengajar saya ceramah dekat Masjid Desa Ilmu dekat Semarahan sana. Kalau dahulu orang berperang untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditawarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta sekiranya dapat membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan bagikan kepada kamu 100 ekor unta. Tapi hari ini tak perlu menggunakan dengan pedang. Cukup dengan telefon saja boleh menyesatkan ataupun memesongkan akidah anak-anak zaman sekarang. Cuba kita tengok anak-anak zaman sekarang, mereka lebih tertarik dengan pornografi. Berapa ramai hari ini lahirnya anak luar nikah. Kerana apa dia? Kerana tidak ada sistem kawalan daripada mak ayah kita, daripada mak ayah sendiri.
Apa yang terjadi kepada anak berpunca daripada ayah. Sebab itulah Nabi kata, bila mana lahir sahaja manusia ataupun anak Adam di atas muka bumi ini, mak ayahlah yang akan mencorokkan anak tersebut menjadi Majusi, Nasrani ataupun Nasara. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu sekalian, sila pastikan anak kita ke sekolah dalam keadaan sudah solat subuh. Ramai daripada mak ayah hari ini, anak-anak pergi sekolah awal tetapi tidak solat subuh di rumah. Hanya mengharapkan guru-guru sahaja. Untuk apa dia? Untuk anak dia solat. Maka walaupun hari ini sudah berkembang maju dengan teknologi, kadang-kadang ia yang akan membuatkan anak-anak kita ini kembali kepada zaman jahiliah. Itu kesan buruk dia, kembali kepada zaman jahiliah. Sebab itulah dulu-dulu orang berperang menggunakan pedang, hari ini cukup sekadar telefon sahaja boleh menyesatkan. Bagaimana Suraqah? Suraqah ni tuan-tuan, bila mana ditawarkan untuk bunuh Nabi, dia ambil dia punya kuda, berlari-lari untuk bunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya. Apa yang dapat pada Suraqah? Dia kata, aku naik kuda jatuh. Yang dapat pada Suraqah iaitu memeluk agama Islam. Masuklah Suraqah ke dalam agama Islam. Tapi hari ini tuan-tuan, kita kena ingat, hijrahnya Nabi ini, cerita berkaitan dengan hijrah bukan berlaku pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita berkaitan dengan hijrah, satu hijrah sampailah pada hari ini 1448 sebenarnya diasaskan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana nak memutuskan surat, kita tidak ada tarikh, menjadi satu perdebatan. 1 Muharram, 2 Muharram, tetapi tidak ada tahun. Maka Umar memanggil cendekiawan untuk apa dia? Untuk membuat tahun dalam Islam. Maka diambil daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke daripada Mekah ke daripada Madinah ke Mekah. Maka itulah antara benda-benda yang kita boleh belajar. Hanya menggunakan telefon bimbit sahaja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, daripada perkongsian tadi dapat kita fahami bahawa perkembangan teknologi ini bukan sahaja dapat dilihat melalui peningkatan program dakwah, program keagamaan, malah melalui kesedaran masyarakat untuk mendalami ajaran Islam serta penggunaan platform contohnya TikTok sebagai media untuk penyebaran ilmu. Baiklah, jadi tadi kita dah dengar sudut-sudut positif tentang perkembangan teknologi. Jadi untuk kali ini saya nak tanya, dalam perkembangan yang begitu besar dengan adanya teknologi sekarang, apakah cabaran terbesar yang dihadapi umat Islam dalam menyampaikan dakwah dan syiar Islam kepada masyarakat pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Cabaran besar yang dihadapi oleh umat Islam untuk menyampaikan dakwah. Bila mana kita menyampaikan dakwah, kita kena ada sasaran dakwah. Macam mana kita tembok, kita nak full. Betul tak? Begitu juga kita ni nak berdakwah, kita kena ada sasaran dakwah yang dipanggil mad'u. Maka sasaran dakwah kita hari ini bukan kanak-kanak tetapi orang muda. Sebab orang muda inilah yang akan mencorokkan Islam di masa hadapan. Maka yang menjadi masalah kepada anak muda hari ini, anak muda terlalu banyak menghabiskan masa dengan bermain game. Wal 'ashr, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maka bila mana kita tidak jaga anak-anak muda pada hari ini, anak-anak muda lah yang akan menyebabkan berlakunya puncak kaji. Sebab itulah kita hari ini, kalau kita sebagai penghulu, kita akan terus mencari pewaris-pewaris untuk meneruskan apa yang ada pada hari ini. Begitu juga dengan agama Islam. Seandainya kita hari ini sebagai mu'ayyah, kita sudah kena ajarkan anak-anak kita berkaitan dengan ilmu agama. Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasa. Bila mati anak Adam, dia tinggal 3 perkara. Salah satunya wa waladun salih yang ula. Maka anak yang soleh ini, generasi muda inilah yang akan mencorokkan kampung dekat Landing. Maka kita kena memperbanyakkan aktiviti keagamaan
Supaya apa dia? Supaya anak-anak muda ni lebih tertarik dengan agama Islam. Susah sebenarnya untuk kita tarik anak-anak muda. Sebab apa dia? Anak-anak muda ni dia lebih tertarik dengan telefon bimbit. Anak muda ini lebih tertarik dengan hiburan. Kalau dengan masjid ni sangat-sangatlah susah. Dan hari ini sendiri pun berlaku. Kita yang sudah berusia barulah tertarik hati untuk datang ke masjid. Sebab apa dia? Sebab kita takut kepada mati. Sedangkan mati ni dia tidak ada syarat. Ada syarat untuk mati. Syarat mati mesti tua, tidak. Syarat mati mesti sihat, tidak. Syarat mati mesti apa? Semua mesti. Syarat mati ni tidak ada syarat. Mati tidak ada syarat. Muda ke tua ke dia tetap akan datang. Sebab itulah kita kena ingat walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Setiap daripada kita ni ada ajal. Maka untuk kita mengatasi cabaran-cabaran tersebut, sama-sama kita dekati anak muda. Dekatilah anak-anak muda. Dengan apa jua keadaan sekalipun. Kalau boleh di masjid ni, minta maaf, kalau buat apa ni, pertandingan bermain game pun buatlah. Buat pertandingan Mobile Legend. Sebab apa dah? Kita nak tarik anak-anak muda. Memang kita nak tarik sebab dia lah penerus generasi agama Islam pada masa hadapan. Sangat susah, tetapi perlu kita fikirkan macam mana cara-cara dia. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Saya sangat setuju dengan penjelasan ini. Kalau orang sekarang dia tak panggil muda, dia panggil Gen Z. Gen Z. Sekarang dia panggil Gen Z. Gen Z. Ya. Dan dengan cabaran yang telah dijelaskan tadi, dan yang penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dan berilmu dalam menyampaikan dakwah agar mesej Islam kita dipahami dengan betul. Dan sebelum kita memulakan acara open mic selepas ni, saya ada satu soalan yang terakhir. Okey, bersempena dengan semangat hijrah yang sering dikaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi apakah peranan golongan muda ataupun Gen Z dalam memastikan syiar Islam terus berkembang secara masyarakat? Apakah peranan golongan muda Gen Z dalam memastikan syiar Islam terus berkembang pada masa hadapan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mulatul Majlis. Apakah peranan golongan Gen Z dalam memastikan agama terus berkembang di masa hadapan? Terlalu banyak peranan-peranan yang kena buat. Bermula bila? Bermula daripada 1448 sekarang. Apakah peranan dia? Pertama sekali, Gen Z perlu mendekatkan diri kepada masjid. Untuk mendekatkan diri kepada masjid ini, dia ada satu istilah yang diajarkan oleh ulama, awwaluhu ma'rifatullah. Awal-awal kena kenal Allah. Maksudnya golongan-golongan muda hari ini dia kena kenal Allah. Maka nak kenal Allah macam mana? Kenal Allah melalui solat. As-salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat boleh cegah perkara fahsya, perkara munkar. As-salat imanuddin, solat yang agama, semuanya daripada solat. Maka untuk kita melahirkan golongan-golongan Gen Z ini, pertama sekali ajarkanlah golongan Gen Z ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan solat. Macam mana rukun qaulinya, macam mana rukun fi'linya, macam mana rukun qalbinya, semua itu kena diajarkan kepada golongan-golongan Gen Z. Semua orang solat, kita pun solat. Tapi diangkat saya takbir Allahu Akbar. Macam mana kita nak masukkan rukun-rukun tersebut dalam hati kita? Tahu, ta'yin, macam mana? Nak menghadirkan rasa apa dia? Berpisahnya antara dunia dengan akhirat. Maksudnya angkat takbir itu kita lupa kepada dunia. Ini kita tidak. Allahu Akbar. Kita banyak tersiap. Yang tu kita cari. Yang dinamakan dengan halawatul iman, kemanisan dalam beriman. Maksudnya golongan-golongan yang ini pun nak belajar untuk mencari kemanisan-kemanisan dalam beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya boleh dimulakan dengan apa dia? Bunyan Islam ala khamsin. Nak bina golongan-golongan Gen Z ini, dia kena bina dengan bunyan Islam ala khamsin. Terbinanya Islam atas 5 perkara. Rukun Islam.
Bunyian Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Mengucap 2 kalimah syahadat. Kita buat temuduga pada anak muda golongan Gen Z, suruh mengucap pun tak pandai. Mengucap. Macam mana aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah? Benda basic, benda sangat-sangat basic. Tapi kalau kita buat temuduga, biasalah sekali akan buat temuduga, nak kahwin ke apa semua sekali. Benda ni ramai yang tidak tahu. Kenapa benda ni tidak tahu? Kadang-kadang bila kita sendiri, dia ada keluarga dia ada masalah rumah tangga, mak ayah dia bergaduh. Apa-apa pun yang akan dipersoalkan bukan golongan Gen Z, tapi bermula daripada mak ayah. Baiklah akarnya, maka cantiklah bunga. Kalau akar dia comel, maka bunga dia pun akan cantik. Tapi kalau akar dia dah kena racun, macam mana nak melahirkan bunga yang cantik? Kalau durian sendiri pun kita tanam, tapi kalau kita tidak baja, agak-agak berbuah dia. Berbuah tidak durian? Tanam, tapi tak baja. Kalau berbuah pun mungkin makan tu tidak sedap. Perlu kita baja. Sebab itulah pentingnya kita membajai golongan-golongan muda ni supaya kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kena terapkan dalam hati anak-anak kita supaya kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mak ayah sekalipun. Mak ayah pun kena Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mak ayah tu betul, insya-Allah anak pun akan betul. Mesti mak ayah nak lahirkan anak yang hijrah daripada buruk kepada baik, mak ayah pun kena hijrah. Macam mana anak kena jadi baik sedangkan mak ayah sendiri pakai boxer dekat rumah. Dah. Adik tutup aurat, tapi ayah pakai boxer. Tahu boxer kan? Tak tahu boxer? Sebab pendek tu. Kalau pakai boxer pula yang berkoyak-koyak tu mandi. Kena diterapkan daripada rumah. Pendidikan awal bukan di sekolah, tetapi pendidikan awal adalah di rumah. Anak-anak ini, golongan muda ini akan tengok apa yang dilakukan oleh mak ayah. Kalau anak-anak kita ni menjadi golongan yang tahfiz, walaupun kita tidak pandai membaca Al-Quran, kita hantarlah anak kita ni ke sekolah-sekolah agama. Itulah antara cara dia. Cabaran dia terlalu besar hari ini, terlalu banyak pada hari ini dengan gadget ni. Cabaran lain. Cabaran terlalu pertama sekali gadget, yang kedua hiburan yang melampau. Sangat-sangat melampau. Yang ketiga dengan dengan fashion pakaian. Anak kita ni mudah tertarik. Sebab itulah hari ini ada fashion Islami. Nak tarik anak-anak muda ni supaya berpakaian mengikut acuan yang dibenarkan agama. Walaupun memakai itu sudah menutup aurat, perlu juga menjaga tabarruj. Banyak perkara-perkara yang kita kena jaga. Wallahu a'lam. Baiklah, menarik sekali perkongsian tersebut. Dan saya sangat setuju golongan Gen Z, contohnya saya lah, merupakan pewaris perjuangan dakwah dan dengan ilmu dan akhlak yang baik. Secara berhemah, insyaAllah kami mampu menjadi ejen perubahan yang menyebarkan identitas Islam kepada masyarakat yang lebih kreatif dan berkesan. Alhamdulillah, forum kita semakin menarik dengan perkongsian yang telah disampaikan. Dan kini saya membuka ruang kepada para hadirin. Sekiranya terdapat sebarang soalan, pandangan atau perkongsian yang ingin diajukan kepada Ustaz kita. Jadi sudah pendengar yang jemaah muslimin yang dikasihi, memandangkan kita tu sudah masa lagi, masa pun singkat, majlis tu forum tu akan membuka ruang kepada jemaah muslimin muslimat untuk kemukakan soalan kepada ahli panel kita. Jadi soalannya biarlah soalan yang ringkas atau dan juga jelas. Baik, ada soalan? Sila maju ke depan. Kita ada open mic. Ada kemuskilan? Saya Riza binti Muhammad Luki, meminta pendapat Ustaz mengenai kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga, bagaimanakah pasangan suami isteri boleh menjadikan ma'al hijrah sebagai titik permulaan untuk memperbaiki hubungan keluarga? Terima kasih.
Terima kasih kepada Puan. Saya cerita berkaitan rumah tangga. Dulu saya terlalu banyak buat konten berkaitan dengan rumah tangga. Bila mana saya buat konten berkaitan rumah tangga ni, sehari-hari tu lebih 10 orang. Tak kisahlah lelaki ke wanita ke, kadang-kadang tak terjawab. Sebab begitu banyak masalah-masalah dalam rumah tangga. Begitu hebatnya cabaran-cabaran dalam rumah tangga. Sebab itulah sekarang saya boleh tidak buat konten berkaitan dengan rumah tangga. Bukan kerana saya ni tak mahu menjawab, tetapi tidak mampu untuk apa dia. Kadang-kadang kita tengok soalan ni untuk apa dia, untuk kita reply satu persatu. Kadang-kadang kita reply masalah-masalah dalam rumah tangga ni, kita menjawab secara umum. Tetapi hanya suami dan isteri sahaja yang tahu apakah yang berlaku dalam rumah tangga. Kadang-kadang dalam rumah tangga ni, kalau ada masalah, suami dia cerita sikit saja, isteri akan datang dengan air mata. Suami ni pengalaman lah. Suami ni bila bercerita, bukan kita nak saya pun nak bela juga kawan lelaki ni. Tetapi bila mana ada masalah rumah tangga, suami ni dia suka belit-belit macam ular sawah. Sebab itulah saya kalau ada masalah rumah tangga, saya akan buat putra. Tadi kata lain. Dia pun ikut lain pula. Wanita dia akan datang dengan air mata, menangis. Ada satu kes tu nak lari daripada rumah. Kita tanya, kenapa lari daripada rumah? Sebab suami saya ni sudah melahirkan anak luar di Kuwait. Ini cerita lah sebelum kita masuk pada soalan dia. Belum mana melahirkan anak luar nikah, isteri dia nak lari. Saya kata, adakah suami ni bagi nafkah? Bagi nafkah. Makan, nafkah dalam agama Islam. Apakah yang dinamakan dengan nafkah? Nafkah ni sekiranya suami mampu sediakan makan, pakai, minum, pakaian dan perubatan, sudah memadai. Dari segi rumah pula, Islam tidak menetapkan syarat meletakkan rumah yang besar. Tidak. Nak kahwin kena sediakan bangus biji, tidak. Walaupun satu bilik sudah memadai, sesuai dengan poket suami. Sesuai dengan poket suami. Begitu juga makan dalam Islam tetapkan kepada kita nafkah hanya 2 kali sahaja. Tapi ke hari ini suami-suami dia ikut uruf. Uruf ni apa dia? Adat setempat. Adat setempat orang Melayu, orang di Malaysia ni, Sarawak, saya rasa sama saja. Pagi, sini saya jumpa nasi. Kalau di Kelantan, minta maaf saya cerita Kelantan pagi nasi. Nasi lauk pagi-pagi. Tengah hari nasi. Petang nasi. Malam nasi. Jadi 4 kali sudah disediakan. Masa yang saya di Sarawak pun sama sahaja. Cuma dia makan kuih pagi-pagi kan. Makan kuih pun tidak dinyatakan. Cuma dalam agama Islam pada zaman Nabi dia nyatakan gandum. Sebab zaman Nabi tak dah buat tanam padi macam kita. Baik. Pakaian berapa kali setahun? 2 kali sahaja. Hari ini tuan-tuan, isteri hantar Shopee Pay, ting, abang bayar. Bukan 2 kali setahun. Bulan orang. Dia tiap bulan beli baju baru. Nafkah sudah tertunai. Makan tertunai, pakai tertunai, apa lagi tertunai? Dari segi perubatan tertunai. Kalaulah suami menyediakan perkara-perkara sebegini, isteri walaupun suami buat dosa banyak mana sekalipun kena taat kepada suami. Kenapa? Sebab apa dia? Tanggungjawab suami sudah tunaikan. Cuma perangai dia lah, buat perangai yang tidak elok. Isteri boleh keluar rumah. Ni saya tak tahu, enakmen Selangor berbeza. Kalau di Selangor, isteri boleh keluar rumah sekiranya suami tidak menyediakan nafkah dan suami bagi saya setuju. Kenalan katanya bagi spike buruk. Betul, maksudnya suami mengasari isteri. Sekiranya suami mengasari isteri dan ada bekas, maka isteri boleh keluar daripada rumah. Tetapi sekiranya suami tidak buat perkara-perkara sedemikian, isteri tidak boleh keluar daripada rumah. Jadi berbalik kepada soalan puan tadi, dia kata macam mana suami isteri nak mulakan? Bagi sepak pula. Tak ada sepak pula. Biasalah. Kita berkahwin 5 tahun, cantik, romantik.
Masuk tahun kedua, 5 tahun kedua macam mana? Mula-mula kita kahwin. Dia ada taruh. Waktu muda-muda kita kahwin tidak dekat. Masuk 5 tahun macam ni. Masuk 5 tahun berbanding punggung. Kenapa tak? Masuk ke semakin. Maka untuk kita mulakan sebab pula agama ajarkan kepada kita. Antaranya solat bersama. Tahu itu macam mana Nabi ni dia kejutkan isteri dia untuk solat tahajud. Kita tak tahajud, kita terkejut. Kita tak tahajud tuan-tuan. Saya pun susah nak bangun tahajud. Susah ni. Betul, sangat-sangat susah. Sebab apa dia? Tahajud ni memerlukan mujahadah. Mujahadah ni lebih hebat daripada berjuang di fisabilillah. Sebab tu Nabi kata, selepas hari ni kita berperang untuk umat aku, mujahadah. Jihad yang paling besar bukan melawan musuh. Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Maka kita suami isteri nak mulakan, nak cari balik sebab pula. Carilah dalam solat. Solatlah bersama-sama. Kalau hari ini kita tidak pernah bersolat suami isteri sama-sama, cuba buat sekali. Jangan suami pula jangan beralasan tahun pertama kahwin tak pandai, 20 tahun kahwin pun tidak pandai. Tak pandai, tak boleh. Kena usaha untuk menjadi seorang imam. Sebab apa dia? InsyaAllah Ustaz kita akan tangguh sekejap. Okey, Tuan Azan. Mana jawabannya? Sambung balik ni. Solat. Macam mana kita nak sebab pula nak mulakan pada tahun baru ni bermula dengan solat. Lepas kita solat, kita bersalaman antara suami dan isteri. Bila mana kita bersalaman itu, antara suami isteri ni dia akan ada satu isteri perasaan. Melahirkan romantik ni antara suami isteri kita kena bersalaman. Sebab apa dia? Bersalaman ni dengan niat kita memperbaharui azam. Kita nak ubah. Suami menjalankan tugas dia sebagai suami, isteri menjalankan tugas dia sebagai isteri. Suami menjalankan amanah dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berat sebenarnya tugas kita sebagai seorang suami. Sebab itulah dalam surah An-Nisa dinyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Maka hari ini perkara yang paling penting antara suami isteri yaitu saling memaafkan. Begitu banyaknya dosa suami, maafkanlah suami. Begitu banyaknya dosa isteri, maafkanlah isteri. Sebab apa dia? Kehidupan rumah tangga ini tidak sempurna. Suami tidak perfect, isteri pun tidak perfect. Sama-sama tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakan rumah tangga tersebut adalah suami dan juga isteri. Ada suami yang baik, ada isteri yang baik, maka harmonilah rumah tangga tersebut. Dan bila kita bermaafan, maka turunlah yang dinamakan mawaddah dan juga warahmah. Kita nak melahirkan rumah tangga yang apa? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka lahirkanlah keluarga sakinah mawaddah kita dengan cara kita solat dan saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan tersebut. Dan nak terima kasih kepada si pemberi soalan, wakil daripada jemaah wanita kita. Satu soalan yang agak menarik mengenai rumah tangga. Jadi ada siapa-siapa lagi yang ingin ajukan soalan kepada ahli panel kita, silakan. Kita ada masa yang singkat. Ada soalan yang muskil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan dari ada komando. Soalan komando. Okey, memang kita tahu bila kita mendengar tajuk forum cabaran penyebaran syiar Islam dan di masa kini yang saat. Memang kita tahu sekarang ni memang serba canggih, semua di ujung jari kita. Cuma kita faham dan memahami saja benda-benda tersebut.
Bagi saya memang banyak cabaran, terutamanya cabaran dalam media sosial lah. Memang kita tahu dah, kita sekarang ni dah menggunakan AI. Okey, itu zaman sekarang lah. Tapi ada juga berlaku benda-benda yang melanggar ajaran kita sendiri. Memang kita dengar media sosial yang bagus, tapi fitnah memfitnah itu yang perkara besar. Kadang-kadang kita ni cepat terpengaruh, fitnah paling banyak dalam media sosial. Ibarat dia lebih tahu orang tu betul ke salah orang tu yang ditangkap dalam media sosial. Kadang-kadang bila kita tengok, kita akan tertarik dan kita akan terpengaruh. Okey, itu satu. Yang kedua, memang kita tahu, kita dah diajar daripada kecil sampai ke besar agama. Memang kita dah diajar. Kita tahu hukum hakam, halal haram, tapi berlaku juga benda-benda yang kita tak jangka. Okey? Benda-benda yang kita tak jangka. Contohnya, apa yang kita tengok dalam media sosial sekarang, kan, Ustaz? Nanti buat soalan Ustaz, saya buat cerita lagi. Apa yang berlaku dalam media sosial sekarang, kan? Bukan kita nak kata, tapi setiap keluar dalam TV, penceramah menyalahgunakan kuasa duit zakat fitrah. Okey, dah dengar berita? Mungkin dia lebih tahu lagi hukum hakam. Sama juga jawatan kuasa masjid melakukan zina di masjid ataupun surau. Berlaku juga. Benda tu berlaku. Itu saya kata, cabaran dalam media sosial ni memang besar. Memang kita mudah bagi kita untuk mendapatkan, tapi silap langkah, itulah jadinya. Jadi soalan daripada saya, Ustaz, apakah peranan, tugas, tanggungjawab daripada pihak Jabatan Agama Islam, daripada Kor Agama Angkatan Tentera untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Sekian, terima kasih, Ustaz. Terima kasih di atas soalan yang hebat. Baik, berkenaan dengan fitnah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana datang satu berita kepada kamu, hendaklah kamu soal siasat, hendaklah kamu sendiri sama ada berita itu benar ataupun tidak. Maka hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Antara tanda-tanda akhir zaman, fitnah berleluasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tak pula tadi disebutkan zina ini boleh berlaku dalam masjid. Maka kita kena ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghalau syaitan daripada syurga. Ya ayyuhan, Allah Subhanahu wa taala halau. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafir. Ketika mana aku suruh seluruh penduduk langit dan juga bumi, seluruh penduduk yang berada di langit untuk sujud kepada Adam. Semua penduduk di langit ini sujud kepada Adam illa iblis aba wastakbara kana minal kafir. Maka iblis itu menjadi kafir setelah dan dihalau daripada syurga. Bila mana dihalau saja daripada syurga, maka iblis berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Iblis minta dua perkara. Pertama sekali, iblis minta untuk dipanjangkan umur dia. Yang kedua, iblis kata apa dia? Aku nak menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Maka disesatkan anak cucu Adam ni, iblis tidak pilih bulu.
Dia tidak kira orang agama ataupun orang tidak agama. Orang agama lagi besar. Contohnya kalau orang tidak agama dia akan hantar preman. Tetapi orang yang agama ini dia akan hantar fukena. Sebab apa dia? Tipu daya iblis ini ada 9 titik pedang. Pertama sekali pedang kemuliaan. Iblis akan angkat kita dan iblis akan jatuhkan kita. Iblis akan angkat kita dengan ilmu. Iblis akan jatuhkan kita. Iblis akan angkat kita dengan kekayaan. Dengan ilmu agama yang kita ada hari ini, iblis akan bagi ilmu kekayaan. Maksudnya dari itu, tetapi iblis juga akan jatuhkan kita. Maka itu ada sumpah daripada iblis ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghalang iblis daripada syurga. Maka soalan terakhir tadi, bagaimanakah peranan kau agama angkatan tentera untuk menyebarkan dakwah? Betul? Baik. Pertama sekali, terlalu banyak program-program yang telah dibuat dalam tentera. Tetapi dalam tentera ini saya rasa askar. Dalam tentera dalam tentera ini dia ada satu benda yang tidak boleh lari. Kalau askar Melayu dia ada taat setia. Betul. Yang kedua dia ada kuasa. Kita bersuara dengan kuat. Kuatnya kita bersuara, lantangnya kita bersuara. Tapi suara kita ini tidak didengar. Seolah-olah kita ini menyala anjing menyala bukit. Berbunyi di suara. Hari-hari berbunyi di suara, tapi tidak datang. Sepatutnya Allah Subhanahu wa taala kata macam mana? Bila mana aku bentangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh. Ketika mana aku bentangkan amanah kepada langit dan juga bumi. Langit bumi tolong. Lalu aku bentangkan kepada gunung ganak tolong. Wal jibalu fa'abainahu an yahmilnahu. Dan aku bentangkan kepada manusia terima amanah tersebut. Maka manusia itu berlaku zalim pada diri sendiri. Cabaran untuk berdakwah dalam tentera ini sebenarnya hanya satu yang membatasi, yaitu kuasa. Seandainya kita ada kuasa, sebab itulah dalam Islam ini kuasa itu penting. Macam mana Nabi nak menyebarkan dakwah? 23 tahun Nabi berdakwah secara halus, senyap-senyap. Sebab apa dia? Nabi tidak ada kuasa. Bahkan Nabi berdakwah di rumah sahabat-sahabat Nabi pun dalam keadaan senyap. Tidak ada orang tahu. Kadang-kadang berdakwah, bahkan bila mana ditahu oleh Umar Al-Khattab. Umar ni dia tahu, Umarnya dia tahu adik dia memeluk agama Islam. Dia nak bunuh adik dia. Nampak tak? Begitu susahnya untuk menyebarkan dakwah. Dan menjadi dakwah menjadi penghadang dakwah kepada Nabi. Puas saudara sendiri, Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal ini berkuasa? Sebab Abu Jahal ini merupakan ketua kabilah. Dan kita dalam tentera tidak berdakwah bukan sesuatu yang mudah. Buatlah apa-apa program pun, dia pertama sekali pucuk pimpinan tu kena betul. Kepala tu kena betul. Kalaulah kita yang bawah ni mari sembahyang, yang atas tu payahlah kita. Tersalah-salah susah. Maka itulah pertama sekali kita nak kepada kuasa yang boleh kita bentuk generasi ataupun tentera-tentera yang beriman dan juga beramal soleh. Pentingnya kuasa. Kalau satu cekok nak tegur 2 cekok, wrong. Kemudian lagi semayang, kita yang kena. Yang 2 nak tegur 3. Seru pula. Maka terlalu banyak. Bahkan benda-benda tersebut kita dah belajar dalam sirah. Begitu susahnya Nabi nak berdakwah, begitu juga. Tapi alhamdulillah, terlalu banyak perkara-perkara yang telah dibuat dalam tentera. Contohnya kalau dahulu boleh minum arak, hari ini tak boleh minum arak. Dia orang minum juga, tapi secara sembunyi. Dulu boleh dijual arak dekat Pernama dulu ada jual arak. Sekarang sudah tidak ada jual. Kalau dahulu, sekarang berkaitan dengan program-program keagamaan terlalu banyak dibuat dalam tentera. Cuma dia orang ni apa dia? Usolli diteli. Aku mari kerana detail. Kalau mari kerana detail susah. Sebab ianya kena berpunca daripada apa dia? Keazaman dalam hati. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada panelis kita Al-Fadil Ustaz Saiful Anwar. Jadi secara tuntasnya ada lagi soalan? Kalau saya ada.
Ada? Jadi baik, jadi secara tuntasnya kita dapat simpulkan bahawa perkembangan syiar Islam bukan sekadar diukur pada bilangan pengganutnya, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai murni keadilan dan kasih sayang rahmatun lil alamin itu betul-betul diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi malamnya masa mencemburui kita. Jadi sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, majlis ingin menjemput pengurusi ataupun Tuan KK, Ketua Kaum Taman Ar. Walaupun tak sebesar mana, tak segah mana, tapi saya ucapkan jutaan terima kasih. Okey, Ustaz nak sambung 21 bila? Tahun depan, sambung sampai 26 Ustaz. Okey Ustaz, macam saya pun SBS tentera juga lah. Anak didik saya dalam buku agama Ustaz Fikri Arasenko Kagat, sama satu bilik dengan saya dulu. Saya kenal dengan dia. Dan anak didik saya juga adalah Major Pozan, 3 brigade. Okey, jadi saya harap Ustaz lepas ni tak jemulah datang ke sini. Tu dia katakan tentera dengan rakyat berpisah tiada. Ni kami ni rakyat. Walaupun saya dah SBS, tapi saya dah rakyat biasa dah. Okey, jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada Karimah Surah Rahman kerana sudi hadir pada malam ini. Okey, kita pun dah mendengar panjang lebar ceramah daripada ustaz kita, iaitu cabaran syiar Islam masa kini dengan perkembangan global. Okey, saya sendiri yang bagi dia punya tajuk tu. Okey, memang kita tahu cabaran sekarang memang besar. Memang betul kata Ustaz, memang besar. Terutama yang kita paling takut memanglah sebelum hari kiamat, fitnah ni berluas-luasan. Okey, kita tengok zaman sekarang sekolah, anak pergi saman mak bapak buat pergi mahkamah. Pernah tengok berita tu? Takkah pelik? Itu sekarang 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kita tak tahu lagi. Sebab dia tu semua di ujung jari kita. Jadi pandai-pandailah kita nak memilih, nak menilai yang mana betul, yang mana tak betul. Sama juga yang kita dapat daripada media sosial, betul ke tidak, lepas tu kita copy, kita hantar. Okey, kadang-kadang betul ke tidak tau, kita tukang hantar je benda-benda macam tu. Jadi kita kena fikir panjang. Okey, jadi saya pun tak nak bercakap panjang lebar Ustaz. Okey, jadi terima kasih sekali lagi lah. Saya boleh mewakili penduduk Taman Seri Permai, termasuk Karimah Surah Rahman. Ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz, isteri dan anak-anak kerana sudi datang ke tempat kami lah. Okey, lain kali kalau jemput boleh datang lagi Ustaz. Ustaz memang hebat. Saya tengok Ustaz dalam TikTok. Saya follow TikTok Ustaz. Saya follow. Sebab tu saya tunggu sahabat saya Cik Ibrahim cari Ustaz tu sampai dapat. Okey, kalau tak boleh saya sendiri akan pergi ke camp. Okey, jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita kena simpan lah. Kita kena ambil tahu apa yang sampai tu adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, Ustaz dah jauh jalan dah, sampai ke Sabah dah, sampai ke Kundasang. Okey Ustaz. Jadi akhir kata daripada saya, okey, juga terima kasih sekali lagi kepada Ustaz, kepada semua yang hadir pada malam ini. Okey, ini adalah permulaan kita yang pertama lah. Rasa saya tak tahulah, mungkin sebelum ni ada pernah kita buat forum ni, saya pun tak tahulah. Okey,
Okey Ustaz, saya janji lagi sekali, insyaAllah lepas ni mungkin saya akan buat lagi, tapi bukan di dalam ni, di luar. Di luar, bahagian luar. Nak jemput orang, semua datang. Kita meramaikan lagi. Okey, itu saja daripada saya. Akhir kata daripada saya, apa yang baik daripada Allah, yang tak baik itu daripada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jadi demikianlah sepatah dua kata amanat daripada bekas veteran kita. Jadi untuk menyimpulkan majlis forum kita pada malam ini, sebelum kita mengakhiri forum ini, saya serahkan kembali kepada moderator kita, Cik Hashimah, untuk menyimpulkan majlis forum dan seterusnya dengan acara penutup. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Forum kita pada malam ini sangat menarik. Kita bermula daripada social media, TikTok, Facebook, lepas tu kita pergi ke topik rumah tangga dan sebagainya. Hadirin yang dihormati, sebagai tanda penghargaan atas kesudian Ustaz Saiful Anwar bin Muhammad Nawi berkongsi ilmu dan pengalaman bersama kita pada malam ini, majlis diteruskan dengan penyampaian kecenderaan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Pengerusi Surau Nur Iman untuk menyampaikan cenderahati kepada Ustaz. Tuh, dua, tiga, oke. Bersama-sama menyemarakkan semangat hijrah ini di setiap aspek kehidupan kita, dan saya bagi pihak Majlis Penganjuran Majlis Forum Ma'al Hijrah 1448 Hijri mewakili Jabatan Kuasa Surau Nur Iman ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panelis kita yang arif lagi bijaksana, yaitu Al-Fadil Ustaz Saiful Anwar bin Muhammad Nawi yang kita undang khas daripada Ko Agama Angkatan Putra yang dikagat yang berbekalan di KM Muara Tua. Sekarang ini menyandang sebagai InsyaAllah. Jadi di atas kesediaan meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat berharga pada malam ini. Jadi jika terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang kami, pihak moderator, pihak panelis yang mengendalikan majlis forum ini, kami memohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu datang daripada kekhilafan diri saya sendiri. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.